Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat apa yang berlaku di Timur Tengah sekarang ini, terutama kezaliman dan kekejaman yang berlaku di negara Palestin, di Lebanon, di Iran, di Syria dan juga tempat-tempat lain lah, terutamanya di negara-negara Arab yang teruk diserang oleh dua pengganas utama dunia pada hari ini, iaitu Amerika dan Israel la'natullah. Mereka telah mendidik dan mengajar anak-anak mereka ini sejak daripada kecil lagi. Mengajar apa? Mengajar untuk menggunakan senjata api sebagai persediaan untuk menghadapi kemungkinan diserang dan juga sebagai persediaan untuk mereka menyerang negara lain dahulu, kini dan akan datang. Sesudah 60 tahun lebih mereka terus melakukan kekejaman, menceroboh negara umat Islam, khususnya negara-negara Arab yang berhampiran dengan Israel, negara haram itu, entiti haram itu. Dan hasilnya dapat kita lihat pada hari ini, Palestin sudah hampir dikuasai sepenuhnya oleh Israel, dan sekarang mereka dalam usaha untuk merampas Lebanon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita belajar daripada kisah ini. Yahudi la'natullah adalah satu golongan yang dilaknat Allah.